Oh, it keeps your mind moving. Okay, tak payahlah nak tunjuk benda-benda macam ni ya. Apa yang nak tunjuk tu? Macam menulis ni. Dahan jati. Hati ini terus bimbang dan sayang. Rindu tak sudah siang dan pagi. Okey kan? Wah. Dia ada melayang, dia ada jati, dia jadi sayang, dia pagi. Okay, maksud itu I kalah lah. I rasa you punya tu memang A+ lah. So, suara memang jam-jam sikit. Tak tahu cakap apa. Cik invite. Okay, cap. Cakap sabar, boleh ba? Cakap sabar. Assalamualaikum. Salam, hai. Kita baru mengumpat, tak apa ke? Tak, kenapa ketawa bila nampak saya join? Is there something wrong with my hair? No, it's just funny sebab tak pernah. Betul. Selalunya berdepan, kali ni berdepan secara virtual. How are you? Good, Alhamdulillah. Sekarang dekat Riyadh ke atau? Saya di Riyadh. Oh, saya di Riyadh. Ya. Apa nak pegang pipi? So, saya rasa saya dah tembam. Bukan you banyak jalan ke dekat sana? Banyak jalan, tapi itulah makan tu banyak juga. Tak apa, ni bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan selalu orang jaga makan. Dan bulan Ramadan dekat Saudi lagi lah banyak berjalan. Faham? Your favourite word, faham? Oh yes. Tapi nak tanya, semua live ni okey tak? Atau dia lag ke? Itulah, saya ni tak pernah. Tadi saya nak join live pun tak reti sangat. Kena suruh orang tolong. Actually, I pun tengah macam nak invite you tu Syah. Tapi nampak dah you yang join. Oh, saya nampak lah. Okay. Saya ingat macam ada something wrong dengan my TikTok kan. Okay. Ya. So, how's semua so far? Alhamdulillah semua okey. Kita bernasib baik kerana tak dilanda banjir. Ini nak dibandingkan dengan belas-belasan Johor. Tapi tak apa, kita tak payah bincang benda yang semua orang dah tahu kat Malaysia. How's Saudi, how's perform? Sorry, betul-betul. Oh, so 3 kali betul-betul lah. Wow, so lucky. Alhamdulillah. Kali terakhir I perform umrah yang sebelum kecil. Dulu selepas my mum melanjutkan pengajian dekat UK, bila dah habis, sebelum dia datang berkhidmat kat Malaysia, dia dapat bawa satu keluarga untuk perform umrah. Bila I nak pergi pada tahun 2020, tiba-tiba COVID berlaku. 3 tahun berturut-turut. Paling banyak I doakan you, paling banyak. Thank you very I much. percaya semua orang jealous, paling banyak doakan you. Like setiap masa. That's very kind of you. Seriously, that's very kind of you. Padahal rasa bersalah every time bila ditanya tolong hantar apa yang nak doa, apa yang rasa sangat bersalah. Sebab rasa macam ada lagi banyak, you know, your family, your son and daughter, your parents. Saya rasa macam bersalah nak ambil slot doa tu. Tak payah rasa bersalah, you tahu I akan doa untuk you. Okay, terima kasih. Sama. Thank you. But how's the experience this year? Saya dapat pergi dengan Bibi sekali, tu tengok. Banyak benda tak boleh. It was Ibu Asma, tapi maksudnya terlalu ramai seorang, kita ditolak, especially Didi. Tapi cakap dengan Didi, kita tak kena haram kalau Korang ni memang sangat sportif lah. Aku jadi saya sportif, dua orang yang sangat baik lah. Faham? 500 orang beli dalam tempoh masa kurang 20 minit. Oh, orang kata first timer beli memang dapat 30. Oh, so you tak pernah belilah, faham? Itu dia, memang tak pernah. Saya tak pernah beli benda online kecuali on Shopee. Bukan you tak pernah beli Belova lah maksudnya. Oh, kalau I beli, nanti you marah, you cakap I kasih siapa? Tadi dah tegur dah. Okay. Sekejap. Sedih ke apa? Kata sedih lah. Tak, kejap lagi Bella buka balik. Sekejap. Kita ada lagi 15 minit macam tu, insyaAllah. Oh, dia boleh kena blok lah. Dahan jati. Hati ini terus bimbang dan sayang. Rindu tak sudah siang dan pagi. Okey kan? Wah. Dia ada melayang, dia ada jati, dia jadi sayang, dia pagi. Okay, maksud itu I kalah lah. I rasa you punya tu memang A+ lah. I punya ubur-ubur kedeli memang tercampak jauh. Okay dah. So you dah balas tadi. Okay, Jai, you pernah tak buat, I tu ni nak buat fikir tu dengan you. Kita ada lagi lah. Tak. Ada dalam ni tak? Okay. Didi dengan Jack selalu buat. Tak. Tak ada. Saya tak tahu boleh. Saya rasa main tak boleh lah sebab my account dia dah tu macam semua orang boleh kasih
Topi semua benda kat you, kat you tak boleh. Oh, memang tak boleh kan? Sebab apa, my account dah diklasifikasikan sebagai account ahli politik. Oh, tak boleh buat sebab kau ni lah rasa. Oh, alah. It's okay. Bukannya berakhirnya dunia. Tak adalah berakhir tapi tak ada, ya Allah. Tak, nanti kita pakai phone jack bila dalam. Tu je boleh. So I nak main benda tu. Gila. Wah, tengok ada cikgu bahasa Melayu kata pantun A+. Terima kasih cikgu. Ya, saya nak balas. Tapi over sampai 4 rangkap. I nak fikir sekarang macam mana. 4 rangkap ni. Orang buat 8 rangkap, 6 rangkap tau. 4 tu minimum. Ada pantun tak ada? Sekejap, itu lagi. I nak pasal muar. Dia kan ada pasal muar. Pasal muar? Lagi kan Muar. Kalau muar, nak muar setia bukan, tak ada. AR. okay. Ada. Ini sekejap dulu, betul kan? Saya dah boleh dapat dah. Okay. Air dulu. Yalah, aku sediakan dulu. Ini nulis. Okay. Pak rangkap ke? Dia kena. Ayat. Orang muar pulang ke muar. Sampan berapi, pulang ke pagi. Hati yang baik disayang semua. Kasih yang tidak akan berbelah bagi. Oh, okey. I kalah. Dia power. Semua. Wah. Oh. Muar nak. I nak guna muar dulu. Dah guna muar dah. Saya tulis sikit. Main macam dia. Macam terlalu. Pagi tenang di kota muar. Langit cerah, redup bercahaya. Minggu ini makin nyata bila teringat senyumanmu yang setia. Itu Pak rangkap lah. Wah. Didi gelak dah. Gelak Didi. Dah dia kasih ubur-uburkan lele. Okey, ada last. Dah cukup lah tu. Ada. Bawa peti dari muar, peti berisi pakaian raja. Kalau hati sudah suka, serba-serbi indah sahaja. Betul? Okey, saya menang. Kira menang lah, tak apa. Dalam nasi. Yelah, tak pernah pantun orang. Selalu ubur-ubur ikan lele. So, macam kena 4 rangkap tu macam ubur-ubur ikan lele kan macam ubur-ubur ikan lele. Selamat buka puasa le. Kan boleh. Betul lah. Tak kena tulis. Dan kali kena belajar buka buku nota balik. Dia memang dia saya menulis. Kenapa saya tengok dia menulis dalam flat dia menulis. Dalam kereta dia menulis. Bagus, it keeps your mind moving. Okay, tak payahlah nak tunjuk benda-benda macam ni ya. Okay, nak tunjuk tu. Jangan menulis. So mungkin lepas tu boleh jadi penulis pantun ke, di Dewan Bahasa ke apa ke? Penulis pantun saya tak layak lah. Tapi penulis memang suka. Saya ada tulis, ada karangkan 2 buku. Saya nak terus menulis. Sebahagian politik pun saya jadi pegawai pendidik, so I definitely research. Jadi how's your raya preparation, okay? Dia preparation, tak ada preparation. Tak apa, itu nanti. Dengan my family lah, tu je. Tak ada preparation. Lalu my mom akan bawa kuih raya semua kan. Kali ni kita semua busy, semua anak beranak semua dah kerja kan. Betul. Jadi kita buat TikTok tau, raya. Korang nak tak buat TikTok raya? Dia TikTok raya pula. Kena, raya tu dah rasa. Oh, like the short fun TikTok video ya. So ada buat last dengan my family. Okay lah, my mom agak sporting dalam bab tu. Tulis kamus? Nak tulis kamus apa? Tapi dulu memang I was such a nerd yang memang I akan baca kamus tau. Sebab I nak tingkatkan. Kamus sama, I pun baca kamus. I bawa kamus. So I wanted to improve for my English. So sebab perbezaan pembahas
di Malaysia, atau bukan sekat Malaysia lah, negara-negara di Asia, dibandingkan dengan negara-negara barat daripada Oxford, Cambridge, Harvard, orang sentiasa akan terhadapan kerana bukan setakat penguasaan pengetahuan tetapi mereka boleh merumuskan satu hujah tu yang sangat kompleks dalam 15 saat kerana penggunaan bahasa yang sangat luas. So they can summarize. Contoh, kalau kita nak kata, we need to work remarkably hard so that there will be emotional closure, only then can we move forward. Dia guna satu kataan je, catharsis. Because that's how expensive their word bank is. Saya banyak baca kamus dulu, akhirnya saya dapat tawan dunia perbahasan dan membawa lalu gemilang ke persada dunia. Semua benda je nak tawan, kena balu semua. Inilah. Kita kena ada jiwa untuk menawan dunia-dunia yang berasingan. You guys really watch Netflix. Netflix ni HBO pasal Ottoman Empire. Kita akan dengar sumber rujukan kepada Mahmud the Conqueror, atau dalam bahasa kita dipanggil Sultan Abdul Fatih yang berjaya menawan kota Konstantinopel. Tapi kita tahu benda tu je, kita tak tahu sejarahnya. Bagaimana dunia Islam menawan dunia sains dan teknologi. So please read up, please watch it. Kalau boleh dekat Netflix, daripada kita tengok cerita-cerita yang bela suka, itu cerita romantik, K-pop, Korea ni, tengok Ottoman Empire. Or watch more documentaries. Saya baca komik lah. Sini baca komik ni je. Apa yang baca kan? Apa komen belakang? Aku nak tengok. Ni siapa putus-putus? Saya senang? Tak. Orang cakap ni suka tawan semua benda. Tawan apa yang cakap tadi. Apa semua. Kita pernah kita bukan. Okey. Apa tadi? Saya nak tanya tak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Okay, orang komen. Okay. Nak saya faham kenapa you nak move on. Okay? Sudah move on. Mata kalau gelap, ya Allah. Orang tanya, tulisan ni cantik tak? Cantik. Tak. Tulisan I memang tak cantik. Tulisan Bella memang sangat cantik. You tak payah tak baik tipu dah pula orang pasal. Tulisan I memang tak cantik macam doktor. Nak tengok samping tak? Tulisan, okay, ni semua dah cancel lah. Tapi tulisan I memang sangat. Masa I seorang boleh baca. Cantik dia tulisan ni, tengok. I takut sebab I macam banyak benda yang tulis kat sini takut. Banyak rahsia. Tak apa. Dia orang tulisan pembuat ni dia tidaklah. Tulisan tak cantik ke apa, janji orang ni bijak. Ada orang komen. Oh, baiklah. Terima kasih. Okey, tapi nak tengok tak samping? I tulis kat pasir, cantik tak? Oh, wow. Kena kamera belakang. Kena tengok ni cantik. Tempat tu kan cantik. Kena letak. Macam nak flip tak? Macam nak flip tak? Astagfirullahaladzim bila sila. Ya. Oh, okey dah. Mana dia? Tengok I buat guna my finger. Saya tak? Okay, that's quite nice. Thank you. Sikit je. Hantar pun tu ni. You send that. No, I tak hantar tapi sebab lupa. Okay, thank you. Terima Tulisan cantik lah. Yeah. But I didn't know you could draw though. I mean, you could draw and paint. That's hard. Tapi tak banyak tanya sebab sebenarnya I segan lah. I pernah tanya you suka tak drawing? Suka tak kalau you tak pernah tanya. Ya, you ask me. Tapi I memanglah tak ada tea sebab tu I malu nak kata. Jadi tak boleh tanya apa instrumen boleh main. I cakap boleh main recorder je lah. Itu ada lupa dah. Itu lagu Zat Mayam dekat sekolah. Kita nak buat sama-sama. Contoh kalau dia kata you boleh main gitar, kita boleh main gitar sama. Itu tak apa. Tapi yang penting I jadi apa? Nak cakap penari pun tak boleh. Tapi korang tahu tak YB ya, dia tak pernah ajak dia menari ke, ajak dia lah drawing ke tak pernah, tapi dia ajak dia lah pergi library, perpustakaan. Comel kan? Library good. Orang ni okey lah. Pergi ni je, pergi apa? Hiking lah, okey lah. Tapi nak suruh I menari, menyanyi memang tak ada team. Tak masuk I ni, I tak pernah lagi orang ajak I pergi ke perpustakaan. So macam library boleh cakap library tak boleh cakap cantik tu library tu. Oh ni dekat depan Padang Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. KL Library.
Jalabi. Dia ada dua, KLIB cantik. Selangor, pustakaan Selangor pun yang bertingkat cantik. Tapi kita pustakaan negara boleh ditambah baik lah. Itu je lah yang nak dia. I sedih, very close to library sebab dekat Muar dulu, kita ada satu pustakaan ni taklah besar. Tapi okey lah. Lepas tu dia musnahkan untuk pembangunan lain. Which is okay, tapi kena gantilah library baru. Kalau digantikan dengan pustakaan yang kecil, sangat kecil seperti my office, yang memang tak ada orang pergi because it's so small. Dan kecil tak apa, tapi jumlah buku tu agak menyedihkan lah. So Faham. Ya. Komen saya pun sedih tengok. We love to build malls, we love to build benda-benda yang tak berfaedah. Walhal kalau kita tengok kota-kota, bandar-bandar Islam yang paling berjaya dulu, knowledge is at the center. And while it was at the center, it was in the mosque, dalam masjid. So, yalah, di hari ni dia terpisah. Tak apa, tu nanti kasi ceramah lain pula. Yang dah lama tak pergi, Pusat Sains Negara. Ni pusat sains yang apa dia punya bumbung warna-warni tu dekat dengan nombor Pertamax. Oh, that one dia baru renovate. Dulu bila hujan mesti dia air masuk, sekarang okey dah. Oh, tu dah sangat lama dulu, tu zaman sekolah kan. Sama lah zaman sekolah juga. Masa sekolah. Itu yang sebab pergi. Orang tanya dah berbuka belum lagi ya. Baru pukul 7.06. Dia dalam 15 minit. Bella kat sana buka pukul apa? Buka pukul 6 lebih macam tu lah. Lama lagi kan sebab Malaysia tak ada kehadapan. Betul. Ya. Macam membuka apa? Saya buka sama je. Saya memang nasi kosong, 2 ayam, ada sayur, ada 2 telur. Dan memang setiap hari saya makan macam tu. Itu macam ada persamaan sikit. Maksudnya kita tidaklah cerita untuk kena juga macam ni, kena juga ada lebih 3 lauk. Kita tak berkata itu kita sama kan? Sangat betul. Ya. Semua you akan lebih banyak koleksi air lah. Sekarang mana minat putih? Okey, lepas tu cakap pasal ikan yang dah naik haji tu. Kita tahu tu ikan tu dah naik haji dah tu kan? Apa ikan apa? Ikan haji. Naik harga? Bukan naik harga, dia dah naik haji, tahu kan? Tak tanya je. Satu bagai. Itu aku tak tahu dia dah naik haji. Alhamdulillah. Saya tahu ayah menghajikan ikan tu je. Sabar je lah. Tak sangat tak ingat. YB tu tak ada orang komen. YB, tahu tak? YB, apa ni YB sebut tu nama bapak saya, Haji Rashid. Oh ya ke? Okey lah, dalam peringatan. Okey, sebenarnya ikan dalam makan Haji Rashid tu, kalau kat Sabah, ikan Haji Rashid, maksudnya ikan mata besar. Ikan tu tak ada kat KL. You pun tak suka makan ikan. Kurang suka. Bisa, dia cakap sendiri je lah, dia kurang suka. Tapi kalau kata tak ada lauk sama ada ikan yang disediakan, dia tak akan menolak, dia dah makan je. Tapi lepas dah kenal dengan YB, dia dah pergi makan asam pedas, insyaAllah sedap betul. Sudah makan lah. Sebab sedap pun sedap kan? Betul, and YB janji nak selalu bawa makan asam pedas, so kena pandai makan asam pedas. Nampak je tukar topik tu. Saya tengah cakap pasal siput sedut, dia terus cakap asam pedas. Saya tak nak ingat, sebab saya tepuk siput tu macam ni. Kena undang sini. Lepas tu dia dah cakap, bagi salam. Macam, ingat kau petua, betul tak? Dia nak petua. Like, I thought that time lah sebenarnya. Suka lah tu nampak dia suka. Pasal topik ni kita masih hidup. Kalau kita daripada depan pun, dia cakap pasal siput, bila kita ternampak, kita nak order makan siput, dia akan cakap, ingat tak? Macam tu. Ingat tak? Tak, sorry. Dia bagi beri salam lagi, ketuk 3 kali. Dah siput kecil. Sebab kalau tak sedut tu. Nakal, sebab semua komen wajib nakal. Memang betul, dia sangat nakal. Inquisitive. Suka tanya soalan supaya dapat belajar benda baru. Dia suka kacau, itu dia. Dia macam Oyen. Macam Oyen. Macam apa? Oyen kan suka kacau orang. Oh, kalau dalam dunia lain jadi haiwan, boleh jadi Oyen. Gimana dia jadi Oyen? Ya. Okey lah.
Kita nak buka. Thank you so much for join lagi. Okay. I'll see you when you are back. Kita kan nak pergi balik. So ramai orang tanya macam you raya kat sana ke? Tapi tak nak beritahu. Kalau tak ada orang nak raya dengan Nyai, raya sendiri lah. Wow. Okay. Tengok. Dia sendiri buat TikTok lain lepas tu dia sendiri. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya Allah, Bella dah lah. Bella stop. Lepas Zainab nak lawak saya gelap sendiri. Ya Allah, tak tahu. Okay. Jangan lupa buka puasa. Jangan lupa minum banyak air. Kepada kawan-kawan yang akan berbuka puasa sebentar je lagi. Ya. Walaupun kita berpuasa, kita berbuka pada. Ya. Ini bukan sebab untuk kita makan. Semua makanan yang tidak berkhasiat. Kita nak lecture. Kita nak lecture kita marah lagi. Ya. Betul. Tak dia okey. Benda tu bagus. Memang kena share dengan orang. Dia tak boleh terikut. Betul lah. Kadang-kadang cara dia tegur tu tak betul. Kena bersetuju. Dia kena I rasa dia dah lebih sopan dah. Lebih baik dah. Thank you. Thank you so much. Enjoy the remainder of your trip in Saudi. InsyaAllah. Thank you. Dan nak cakap sekejap. Dan everyone lah. Jack bawa balik daripada bersukan tadi. Wah. Jack pun dah bersukan hari-hari ni. Tak betul. Dia kena bersukan siap hari sebab kalau tak dia kena tendang keluar rumah ni. Tak adalah. Tapi dia kena fit lah. Mana boleh. Rumah ni semua orang kena fit. Faham? Okay. Take care everyone. Sampai salam kat Dini. Benar. And enjoy the remainder of the time. I'll see you when you're back. InsyaAllah. See you soon. Take care semua. Assalamualaikum. Salam. Okay. Allah. Bye. Response ke keluar pun. Jangan saya cakap benda yang tak patut saya cakap. Allah. Waalaikumsalam. Hai semua. Masuk balik video ni. Kau jangan gelak. Ya Allah, tu kan first time. Okay, thank you so much. Cute ni begitu. Ya Allah, Bella selalu risau kalau banyak sangat ketawa. Tak tahu lah kalau korang pernah juga macam orang kata kalau banyak sangat ketawa nanti dia boleh menangis. So thank you yang okay korang berbuka lah dulu. Okay, jangan nanti korang tak makan apa semua. Nanti insyaAllah malam sikit ke nanti kita buat live lagi. Okay, malam-malam sikit. Dan kat sini malam pula korang dah buat apa tak apalah. Lagi weekend kan. Sebab kata macam ni ya Allah. Bila duduk kat sekolah agama dulu kan, dia dah memang selebet. Jangan duduk kat sekolah agama dulu. Sabar je lah. Okay, bye. Tadi apa? Tadi raya? Bila tadi apa ni? Bye, thank you so much. Ya Allah. Okay lah. Selebet je. Pekat sangat yang kau ustaz pula terkejut tengok. Dengan lipstick semua. Bye, thank you so much. Terima kasih banyak yang setiap mendoakan Bella cakap benda baik. Korang memang sangat baik. So bagi kita sama-sama semua perbaiki diri kita jadi baik InsyaAllah walaupun kita banyak kekurangan. Okay, sorry, bye. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.